Kembali semula ke muka surat 870 tadi. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, berarti ia telah mendapat subuh. Pergi kepada bab selepasnya, 872, bab orang yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang, berarti ia telah mendapat sembahyang itu. Itu hadisnya, hadis 546. Hadis yang kita baca sebelum tadi, hadis 545, duduk di bawah bab 110, iaitu permulaan nota ni, muka surat 894. Bab man adraka minal fajri raka'atan, bab orang yang sempat mendapat satu rakaat subuh. Di bawah tajuk tu. Hadis 545, ini hadis ni duduk di bawah tajuk tadi lah. Apakah maksudnya? Itu seperti yang tercatat di bawah tu, dalam nota di bawah tu. Cumanya yang saya sebut dalam apa ni, terjemahan tu, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi dalam bracket, itu orang panggil nisbahnya. Abdullah bin Maslamah ni hak mana satu? Sebab ramah hak nama lagu tu. Ini Al-Qa'nabi. Maksudnya ialah Al-Qa'nabi. Jadi orang-orang Arab biasalah, dalam kitab-kitab Arab, dia nak membezakan seseorang perawi daripada perawi yang lain dengan menyebutkan kunyah atau nisbah dia atau gelaran dia dan sebagainya. Itu yang mereka selalu buat untuk membezakan antara seorang perawi dengan perawi yang lain. Saat ni kan, bila saya sebut tadi Imam Bukhari dengan sanadnya tu bermula daripada Abdullah bin Maslamah dan seterusnya sampai kepada Abu Hurairah. Kita ambil perawi atas sekali. Perawi atas tu maksudnya sahabat lah. Situ je kita ambil. Orang lain tu tak sebut, tak ambil, untuk meringkaskan. Jadi sanad Imam Bukhari-nya seperti yang tersebut tu lah. Seperti yang tersebut tu, untuk meringkaskan cerita. Jadi dikatakan Imam Bukhari dengan sanadnya ialah yang tersebut di sini. Kemudian nak boleh sapa kepada Imam Bukhari itu, dia ada dah sanad masing-masing. Sanad masing-masing nak sapa kepada Imam Bukhari. Jadi kalau kita mengambil kira kata wabihi qala bihi hi tu, orang panggil dhamir kan, dhamir ganti nama. Kalau kita kata wabihi itu merujuk kepada guru masing-masing, misalnya guru saya, bawah lagi sanad. Jadi dengan sanad yang kita sudah sebut dah lah sapa kepada Imam Bukhari. Kalau nak sebut tu setiap kali nak amari hadis, panjang dah lah. Kalau Imam Bukhari sebut saja ni pun panjang dah. Jadi waktu kita tidak sebut satu-satu pada ketika terjemah, walaupun dalam hak asalnya ada, dan dalam terjemah itu pun ada. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami. Siapa dia? Ini orang besar.
Tok Guru Imam Bukhari. Dan dia ni anak murid pada Imam Malik. Anak murid pada Imam Malik. Jadi Imam Bukhari dengan Imam Malik ni satu generasi lah. Satu generasi senggainya, terpisahnya. Sebabnya Tok Guru Imam Bukhari tu anak murid Imam Malik. Mana? Al-Qa'nabi. Kadang-kadang orang panggil Al-Qa'nabi saja. Kadang-kadang orang sebut penuh lah, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini orang yang besar. Dan kita perlu tahu bahawa nuskhah Muwatta' Imam Malik dia ada banyak. Ada banyak. Belah-belah. Setengah-setengah ulama tu sebut sampai 16 nuskhah. Antara satu nuskhah dengan satu nuskhah yang lain, ia ada berbeza-beza dari segi kandungnya dia, lebih kurang, dan dari segi tertib dia tu tidak sama. Salah satu Muwatta' Imam Malik yang disalin oleh murid dia, iaitu Abdullah bin Maslamah ni, itu Muwatta' yang masyhur, tapi tidak tersebar di kalangan umum. Tidak tersebar di kalangan umum. Yang tersebar di kalangan umum secara meluas dua, iaitu Muwatta' Imam Malik riwayat muridnya yang bernama Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi, orang Andalusia. Andalusia ni Spanyol lah. Zaman itu orang panggil Andalus. Anak murid dia tu daripada Spanyol. Hak tu hak sahur paling sahur. Sebanyak-banyak Muwatta' yang ada lah ni, orang terjemah ke, orang syarah ke, kebanyakannya dia berdasarkan nuskhah Yahya bin Yahya Al-Masmudi itu. Ini paling masyhur. Yang kedua ialah Muwatta' Imam Muhammad. Muwatta' Imam Muhammad disusun oleh anak murid Imam Malik yang bernama Muhammad. Anak murid Imam Malik ni juga adalah anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita perhatikan hubungan imam-imam besar dia dekat-dekat masa dia tu, tak jauh mana. Tidak seperti kita dia jauh dah tu sebenarnya. Mereka ni dekat-dekat, saling ada hubungan antara satu dengan yang lain. Walaupun mereka ni ada beza pandangan, pendapat dalam masalah fiqh, gapo semua ada pendapat beza, tapi dari segi hubungan berguru tu dia ada hubungan. Muhammad tu maksudnya Muwatta' Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini anak murid Imam Abu Hanifah yang sahih. Anak murid dia nombor 2. Nombor 1 Imam Abu Yusuf. Tu besar. Nombor 2 Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni dia belajar juga dengan Imam Malik, tetapi dia lebih banyak terpengaruh dengan Imam Abu Hanifah. Walaupun dia susun Muwatta' Imam Malik, dalam Muwatta' yang sama dia ada banyak sebut pendapat Imam Abu Hanifah. Situ nampak dia terpengaruh benar. Terpengaruh benar dengan Imam Abu Hanifah. Jadi bezalah ada pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kedua-duanya guru dia. Dia mari beza. Kita boleh tengok. Dan dari segi bilangan hadis dia jauh kurang daripada Muwatta' yang pertama tadi, iaitu Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Jauh kurang dari segi bilangannya. Tapi itu yang masyhur. Ini digunakan di orang belajar lah, orang buat belajar, terutamanya orang-orang yang bermazhab Hanafi. Dia suka kepada Muwatta' Imam Muhammad tadi. Sebab apa? Di situ nampak Imam Muhammad royak pendapat guru dia, Imam Abu Hanifah. Gitulah cerita. Tapi dua tu yang masyhur. Yang lain-lain ni kurang masyhur. Padahal banyak lagi anak murid Imam Malik yang masing-masing tulis Muwatta' tu, salin Muwatta' tu. Antaranya ialah ni perawi kita ni, yang pertama ni guru Imam Bukhari, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia pun ada nuskhah yang tersendiri juga. Kata ulama, kita pun tak ajar kelih.
Kata ulama dalam perbahasan tentang Muwatta ni, dia kata hak ni Muwatta lebih besar lagi, lebih banyak kandungannya, hadisnya, bilangan hadisnya daripada Muwatta Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Lebih banyak. Gitulah. Maknanya kalau orang kata benda ni ada dalam Muwatta Imam Malik, jadi kena cek dulu. Kadang-kadang kita tengok tak ada, boleh jadi nuskha lain. Itu faedahnya kita tahu ada nuskha banyak ni. Itu faedahnya. Bila kita tengok sini tak ada, lepas tu hak mana duduk lain, boleh jadi ada lain. Itu nuskha Muwatta Imam Malik. Jadi ada banyak. Lepas tu apa yang jadi orang utamakan Muwatta Yahya bin Yahya tu? Apa yang jadi pelebih tu, jadi orang minat tu? Sebabnya begini, dia 2 kali terima daripada Imam Malik. 2 kali. Satunya di peringkat awal, yang keduanya bila di akhir hayat Imam Malik dia pergi pula. Maknanya dia daripada Sepanyol tu pergi ke Madinah beberapa kali. Pergi ke Madinah, dia dengar pula, terima pula. Dia seseorang pengarang biasalah. Biasalah. Dulu dia masuk ni, lepas tu dia buang. Dulu tak ada, dia tambah. Dari semasa ke semasa. Sebab itu kita tengok, kalau zaman lain ni, edisi lah. Edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, edisi setelah ditambah baik, ditambah, ditokok tambah, di tasheh dan sebagainya, semok. Ada edisi-edisi tu dengan tambahan dan semokan. Misalnya dia sebut ni edisi ini dengan tambahan dan semokan. Ada benda-benda macam tu. Jadi kira-kira je ulama utamakan nuskha dia sebab dia 2 kali itulah. Kira-kira je saat akhir Imam Malik tu riwayatkan, itulah kira-kiranya yang terpilih bagi dia. Mungkin ada yang dia kurang puas hati, dia buang sebelum pada tu. Jadi orang yang terima sebelum tu, misalnya Abdullah bin Maslamah ni, dia terima sebelum tu, dia terima sekali lah, balik negeri masing-masing, jauh. Cuba tengok tu, Sepanyol tu jauh. Jadi dia duduk sebah tu, duduk sebah tu. Itu bezanya. Apa yang jadi perbezaan tadi? Dan apa yang ulama utamakan nuskha Yahya bin Yahya Al-Masmudi? Salah satu sebabnya yang itu. Tapi kita tak boleh kata nuskha-nuskha lain tu maknanya Imam Malik tak setuju, tak puas hati, ataupun dia berasa dia salah ke yang dia buat tubik tu. Tidak, bukan masalah tu. Cumanya ulama-ulama tengok nuskhah ni tidak masyhur, dia pakai hak masyhur tu. Satu. Yang keduanya, mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada riwayat seseorang penyalin sesuatu kitab tu melalui hak dia terima daripada guru berkenaan tu. Misalnya ni Abdullah bin Maslamah, hak dia terima daripada tu guru dia Malik. Bukan melalui Muwatta dia saja kita boleh tahu. Kita boleh tahu juga melalui kitab orang lain. Orang panggil riwayat dia di luar Muwatta. Macam ni. Ni di luar Muwatta. Ni Abdullah bin Maslamah meriwayatkan hadis ni kepada Imam Bukhari. Ni bukan dalam Muwatta ni. Di luar Muwatta. Orang boleh cek juga benda tu bahawa Imam Malik dia macam menyesal ke, dia merasa bersalah ke dia buat tu. Tak ada dalam nuskha Yahya bin Yahya Al-Masmudi tu, tak ada tu. Apakah kita boleh buat kesimpulan macam dia merojoklah daripada pendapat dia dan dia berasa salah? Tidak. Sebab benda-benda tu kita boleh tengok dalam kitab lain. Misalnya ada dalam kitab yang lebih tinggi lagi, ni dalam Bukhari ada. Dengan cara macam tu ulama-ulama sahkan bahawa nuskha dia tu pun betul juga. Sebab apa? Riwayat dia tu ada dalam kitab lain juga. Ni macam ni. Riwayat dia dalam kitab lain, bukan kita tak tengok nuskha dia. Tapi riwayat dia ni ada dalam Sahih Bukhari. Jadi apa kita nak ragunya? Kalau kita tak kelih pun nuskha dia tu, riwayat dia ni ada dalam Bukhari. Dalam kitab-kitab lain ada. Jadi kita
boleh terima dengan tenang hati. Kemudian dari segi satu nuskah dengan satu nuskah tu dia berbeza pula dari segi tertib dia. Tertib berbeza-beza. Gitulah. Jadi hak bahagia orang yang mengkaji, orang panggil nuskah-nuskah lama ni satu kerja pula. Satu kerja pula nak buat kajian tu. Kita banyak kan. Ni kalau Muwatta' Imam Malik saja tu nak kita cari belaka nuskah-nuskah dia tu. Orang-orang hak tulis syarah Muwatta' Imam Malik dia tidak tengok belaka juga. Ada lah mana-mana dalam perpustakaan, dalam bentuk tulisan tangan ada. Mungkin kita kata dari satu segi bagus kalau semuanya dicetak lah. Mungkin sampai sekarang sampai percetakan kan, cetak lah, tak usah mana duduk terus dalam bentuk makhtutah atau manuskrip tu, tak usah lah. Dalam keadaan tu biar mari ke alat percetakan. Dari satu segi ya, dari satu segi yang lain mungkin dia timbul kekeliruan. Ini cerita tentang kitab lah mungkin timbul kekeliruan. Kekeliruan apa? Kata hak mana so ni? Tu Muwatta' juga ni, Muwatta' juga mana so? Boleh jadi keliru. Kemudian satu, yang keduanya, kalau berlaku begitu boleh jadi ada yang mengambil kesempatan pula. Tokoh tambah bukan daripada hak pengarah sebenarnya. Sebab waktu bukan ada dengan sesiapa pun. Kalau waktu boleh jadi bahaya. Tokoh tambah orang ni kata ada dalam ni Muwatta' Imam Malik juga. Tu bahaya tu. Jadi macam mana dia nak mengesahkan bahawa ni betul, tak ada tokoh tambah ke apa. Kalau hak masyhur dah tu lama sudah ada. Tu beza. Kalau hak tidak masyhur tadi, kalau dia keluar, itu bahaya sangat tu. Banyak kitab-kitab ni kadang-kadang bila keluar tu dia tidak serupa hak asal. Boleh jadi dengan maksud yang baik, ada orang semok, orang tahqiq ke apa. Tapi bila tahqiq kadang-kadang berlaku kesilapan juga. Hak dia tahqiq tu boleh jadi berlaku begitu. Ataupun kalau ada satu pihak yang bertanggungjawab betul lah, satu kumpulan buat kajian amanah betul, nuskah tu kalau ada di beberapa perpustakaan, ambil belakang, semok belakang, tengok serupa kali tu. Lepas tu kena rayak lah berdasarkan dia ni. Ni ada dalam perpustakaan ni, ni ada dalam perpustakaan ni. Itu kerja kajian ilmiah. Dalam dunia ilmu memang betul orang buat kerja. Kalau nak betul-betul nak sebar, biar bertanggungjawab. Tak boleh berdasarkan satu nuskah Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi saja. Tapi kena tengok juga nuskah-nuskah hak dia dalam perpustakaan yang lain, buat perbandingan. Payahlah, kerja payah. Jadi reka ceritanya Pak Adal lah ni, kata Muwatta' Imam Malik yang masyhur itu adalah berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Dia kata meriwayatkan kepada kami daripada Malik. Malik tu maksudnya Imam Malik lah, Malik. Inilah orang panggil riwayat Imam Malik di luar Muwatta', bukan dalam Muwatta', di luar Muwatta'. Ini dalam Sahih Bukhari. Orang panggil riwayat Imam Malik di luar Muwatta'. Riwayat Imam Malik di luar Muwatta' ada kalanya ada juga dalam Muwatta', ada kalanya tidak ada. Boleh jadi. Itu kena cek, kena tengoklah. Daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, Busr bin Sa'id dan Al-A'raj. Busr bin Sa'id dan Al-A'raj, ketiga-tiga mereka meriwayatkan kepadanya, yakni Zaid bin Aslam, daripada Abi Hurairah. Kalau kita tengok sanad tu kan, Imam Malik ambil daripada Zaid bin Aslam. Daripada Zaid bin Aslam ni dia pecah tiga tu guru dia, tiga orang. Satunya Atha bin Yasar, satu.
Yang kedua Busr bin Sa'id. Yang ketiga A'raj. Tiga-tiga orang ni royak ke dia pada siapa? Kepada Zaid bin Aslam. Tiga orang tu guru Zaid bin Aslam ni ceritakan kepada dia daripada Abi Hurairah. Dia ambil ni daripada Abi Hurairah. Ini cara meriwayatkan hadis. Dia nak ringkas, dia buat gitu. Dia buat gitu. Kalau dalam bahasa Arab tu ialah benda ni, sebab tu orang ngaji, orang ngaji. Kalau tidak ngaji, sekarang orang pandai dah boleh keliru. Kalau tak pandai lagi lah boleh jadi keliru. Misalnya sini kita perhati Zaid bin Aslam ambil daripada Atta bin Yasar. Lepas pada dia ada dan lepas pada Busr bin Sa'id sekali lagi. Maknanya Zaid bin Aslam ni ambil daripada tiga orang ni lah. Atta bin Yasar, Busr bin Sa'id dan A'raj. Tiga orang. Dia ambil daripada tiga orang tu. Itulah maksud wow tu. Dan itu. Tapi kalau kita terjemah Melayu, dan gitu, pasal kita tak jawi lama. Kita lah ni tak guna dah bahasa tu. Tak guna bahasa tu. Cuba tengok. Saya terjemahkan. Zaid bin Aslam daripada Atta bin Yasar, Busr bin Sa'id. Tak ada dan. Dan terus di belakang dia. Dan Al-A'raj. Kita faham tu. Orang Melayu lah ni faham tu. Kalau bahasa Jawi lama, Melayu lama, dan lah 10 kali dan lah. Itu Jawi lama. Jadi kita ni bahasa Melayu ni tak suka ulang waktu lah. Kalau Arab tak apa, dia bahasa dia dah. Kita tidak lagu tu. Nak mana? Kena ikut zaman juga. Kalau tidak, sebab itulah orang ngaji kita Jawi kan. Kita Jawi, tapi kena hurah pula. Sepatutnya tak payah hurah lah kan. Kena hurah pula. Sebab apa? Sebab nak apa ni, kata saja Jawinya, nahu dia tu nahu Arab. Sehingga kalau orang pandai Arab, dia boleh balik mudah tu. Balik mudah sebab betul-betul ikut tertib dia. Jadi selalu Arab. Tapi kalau hak Melayu learn ni, nak balik ke Arab payah juga, kena dengar juga. Sebab kita tak boleh balik mengikut tertib dia gitu. Tak boleh. Itu perkembangan bahasa lah. Perkembangan bahasa. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, dalam bracket tu kita buat, dan satu rakaat lagi selepas terbit matahari. Jadi satu saja dia buat sebelum terbit matahari, satu lagi dia buat selepas terbit matahari. Berarti ia telah mendapat subuh. Maksudnya semaya subuh itulah. Nampak kan? Kita kata berarti ia telah mendapat subuh. Dapat subuh lah ke mana? Subuh tu waktu subuh ke? Semaya subuh ke? Kau gapo? Dia muskil tu kan? Sebab tu kena buat dalam kurungan tu, sembahyang subuh, dapat sembahyang subuh. Apa makna dapat sembahyang subuh tu? Ada nota bawah. Maksudnya dapat sembahyang subuh secara tunai. Tu bawah. Itu maksud dapat. Dikira tunai lah. Walaupun satu saja dalam waktu dia dah buat, satu lagi di luar waktu, dia dapat subuh tu berarti dia dapat tunai. Semaya dia tu kedua-dua rakaatnya dikira sebagai tunai. Dia beza. Semaya tunai dengan semaya qadha beza.
Dari segi pahala dia best. Dari segi sah lah, tak apa lah. Tapi dari segi pahala dia tu berbeza. Jadi apa yang lagu ni, apa adakah nak menggalak orang, nak mendorong orang biar semaya lewat? Sebab sekali semaya lewat pun boleh tunda juga, boleh pahala tunda juga. Tidak, bukan maksud tu. Tapi ini nak cerita limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, murahnya. Yang kata Allah Maha Pemurah tu, murah tu duduk mana? Salah satunya sinilah murahnya, iaitu kira-kiranya satu saja dalam waktu, satu lagi di luar waktu pun dia bagi penuh juga, dia bagi tunai juga. Itu salah satu bukti murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mazhab Bukhari, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah, seperti telah dibincangkan tadi lama dah ni bincangkan, bukan tadi. Hak sana ni kalau baca straight baru tadi kan. Ni moga kita berhenti berapa minggu dah senggang kan. Hadis ini jika dilihat secara sepintas lalu mungkin difahami bahawa dengan mendapat satu rakaat sembahyang subuh dan asar sahaja di dalam waktu, seseorang itu tidak perlu meneruskan dan menambahkan lagi sembahyangnya. Jadi sekali tengok kan, siapa-siapa yang dah satu rakaat dalam waktu berarti dia sudah mendapat sembahyang tu, jadi tak payahlah pakai berhenti situ. Dah bukan dapat dah. Gitu ke? Zahirnya nampak begitu. Sekali tengok. Tapi dia tidak maksud gitu. Dapat tu maksud dapat tunai. Dari segi kena tambah tu, kena tambah lagi muka sembahyang subuh 2 rakaat. Dia baru sembahyang 1 rakaat baru. Mana boleh sudah gitu. Sembahyangnya telah sempurna dan hanya berakhir di situ sahaja. Tetapi tidak ada sesiapa pun dari kalangan ulama yang berpendapat begitu. Tak ada siapa pun kata lagu itu. Maknanya benda ni benda ijma', benda tak ada khilaf. Semua kata mazhab mana pun. Selesai mazhab tu pun serabah mana dah ulama. Pakai lu ambil semua mazhab. Serabah mana? Ramah benar lah. Semua kata tak boleh berhenti. Dia kata berarti dia telah mendapat sembahyang tu, jadi pakai dapat dah kak pada berhenti sekat tu lah. Serkaat jadi boleh untuk dia. Tidak. Tak ada siapa pun kata lagu. Itu kelebihan kita je. Kelebihan kita boleh tahu dalam masalah ni ada khilaf ke tidak. Ada khilaf ke tidak. Hadis-hadis berikut antara lainnya jelas menafikan pemahaman seperti itu. Jadi yang kita kata tak boleh berhenti setakat tu, tak boleh berhenti setakat tu, kena teruskan lagi. Tak apa dalil. Dan maka kalau orang kata boleh, dah mungkin Nabi kata gitulah. Dan dia kata dapat apa kan berhenti setakat tu. Kalau dia kata gitu, kita nak kata mana? Ni dalil. Dalil bahawa tak boleh faham lagu tu, tak boleh berhenti sekat tu, kena sambung lagi. Ni kalau dia sudah dapat 1 rakaat. Kalau dia tak dapat 1 rakaat pun, dia kena terus juga. Dia Allahu Akbar, tubik dah matahari. Tubik. Kalau lagu tu pun dia kena teruskan, tak boleh dia berhenti. Apatah lagi kalau sudah dapat 1 rakaat. Sudah dapat 1 rakaat ni lagu mana? Dulu ayat dah. Tapi kadang-kadang kita ni rajin terlupa dah. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Ada hak kata dapat 1 rakaat ni dengan dapat sujud. 1 sujud. Maknanya semua Allahu Akbar, rokok, i'tidal, pergi 1 sujud. Dah 1 sujud. Itu bermakna dah 1 rakaat. Sekurang-kurang. Ada yang kata dah rokok, itu makna dah 1 rakaat. Kalau kita sembahyang tu, kalau kita sembahyang Allahu Akbar, tak ada rokok, mana matahari tubik dah, tak ada lah tu, tak ada 1 rakaat lah. Tapi kalau dah rokok,
qadar tumakninah. Ada tumakninah orang panggil. Tumakninah ni sekurang-kurangnya lama-lama sebutlah. Kata subhanallah. Setara tu. Subhanallah. Orang kecek biasa. Jangan deras sangat. Jangan slow sangat. Hak biasa. Subhanallah. Ada tumakninah tu sekurang-kurangnya. Nak kita nak panduan lagu mana? Aku ni sebenarnya ada tumakninah ke tidak? Kena ingat. Saat ni rokok kau sujud tadi dah kau kalau kata tak kata kalau kata dah kau selamat. Kalau dah ada tumakninah tu. Ada tumakninah tu. Sebab ramai juga ulama yang mengatakan tumakninah tu rukun. Tak ada tumakninah tak sah sembahyang. Begitupun kita orang ngaji hadis ni dia kena terbuka fikiran. Kalau kita tengok orang tak ada tumakninah sembahyang, jangan kata lalu dia tak sah sembahyang. Jangan gaduh kata. Jangan gaduh kata. Sebab apa mazhab Hanafi tak apa, dia tidak rukun. Rukun tu ada khilaf lagi. Hak ni tak sah. Hak ni kata sah. Hak rukun tu pun ada khilaf lagi. Oh, banyak khilaf ni. Orang yang tak serupa pandangan kan dah biasa. Tak sudut pelik lah dalam bab gapo sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang kita ni gaduh pelik pasal sana lah. Dia belajar tumakninah rukun. Tak ada tumakninah tak sah sembahyang. Padahal bukan betul tak? Betul tu bukan salah. Betul, tapi mengikut mazhab ni. Mengikut mazhab ni ada. Kalau kita tengok orang sembahyang tak ada tumakninah, jangan kata lalu tak sah. Jangan kata salah. Kita kena hormat ke dia. Lepas tu kita kata hormat apa? Tak jaga sembahyang. Ikut dia lah. Dia tak sempurna sembahyang. Nak kan? Kita kata tak sedap makan lagu tu nak. Kalau makan pun kita pilih. Betul, memang betul. Kalau kita tengok Imam Abu Hanifah sendiri ke ataupun orang masak, tak ada lagu tu cara kan? Tapi kalau kita tengok ada, jangan gaduh kata. Jangan gaduh kata. Kena hormat dia. Lepas tu rugi dia lah, rugi. Lepas kita kata berhi makan ikan busuk. Lepas kita berhi makan ikan busuk, kata kau orang dah. Berhi makan ikan busuk saja pisah biar busuk. Dia kata sedap. Saja pisah letak gitu ikan dah. Tidak letak dalam peti sejuk. Letak gitu. Sengaja dia buat gitu. Dia sedap hak busuk. Ada juga orang lagu tu. Jadi tak boleh kata. Tak boleh kata. Bapa tak boleh kata. Panjang pula lah cerita tu. Semula tak sampai lagi bab dia. Tak sampai. Jadi yang kita kata tak boleh berhenti situ kalau dah Allahu Akbar saja. Pendapat yang ketiga Allahu Akbar saja dah dalam waktu. Dah tu. Boleh dah tu rakaat. Boleh dah tu rakaat. Lepas tu kita kata, tak aja dengar. Tak apalah tak aja dengar. Mari sini lah nak dengar. Boleh dengar. Cuma pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama memanglah dah rokok. Hak tu dah satu rakaat. Maka hak tu lah hak molek. Hak kebanyakannya gitu. Tapi ada hak berpendapat gini ada. Memang dia pegang sungguh. Jadi kita tak boleh kata lah ke dia. Banyak benar. Dan sembahyang tu akan datang, kita akan bincang. Sembahyang jemaah misalnya, orang pergi. Kalau mazhab Syafi'i dah rokok rakaat yang kedua, adalah sembahyang apa jemaah tu. Mana tambah sah lagi lah. Tapi kalau mazhab Hanafi dah. Sebab tu jangan gaduh kata kau kan. Jangan gaduh kata. Kalau kita pergi tengok dia tak ada tu imam beri salat, dekat nak beri salat. Dekat 2 rakaat sembahyang jemaah. Tu imam dekat nak beri salat. Dia dah duduk. Lepas tu dia beri salat sekarang kata imam. Dia bangun,
Kalau mazhab Syafi'i, pak kena situ buat jadi zuhur. Kan? Gitu. Hanafi tak. Dua lah. Apa paknya? Ikut sana, ikut tu imam mai kan dia kata. Jemaah, apa tukar jadi pak pula tu? Jadi zuhur pula. Jemaah lah. Dia kata dah semayat tu. Mana dia kira semayat? Semayat ke apa? Main jemaah lah. Dia buat dua je. Mungkin kita tengok, tak erti semayat ke dia ni nak? Apa buat dua? Sepatutnya buat apa lah kita. Dah. Itu cara ni. Dari segi logiknya, Nabi kata, tu dalam bab kemudian. Dia dah semayat tu. Sesiapa yang dah satu rakaat, rakaat apa makna? Kalau nak kira rakaat yang lengkap juga, 2 sujud lah, barulah rakaat yang lengkap. Hak kita duk sebut tadi tak sampai situ belakang tu, tak sampai kedua sujud, sujud dia kira dapat dah rakaat. Jadi rakaat tu apa makna rakaat? Dia ala betul lah. Maknanya kalau macam masbuk tak apply juga kan? Mana kalau semaya lain, yalah. Mana dia kena tambah lah. Mana tak dia kalau tak rokok juga kan? Dia itu beza pendapat lah. Pendapat mana kita nak pakai tu? Pendapat mana? Kalau pendapat order dengan Allahu Akbar saja order. Kan gitu. Tapi tak sampai akal lah tu. Nak cerita ada kuat juga tu. Kuat. Dia ada dalil juga. Tak apalah. Apa yang kita kata tak boleh berhenti setakat tu, kena sambung terus sampai habis sembahyang subuh tu, ni dalil. Semua kecek tu ada dalil. Bukan sesaja kata gitu. Itu kelebihan orang yang mengaji hadis. Ramai orang tak faham. Orang mengaji hadis ni kelebihan. Buat gini ni kita tahu daripada Nabi panduan dia terus kita ambil. Kena buat gini cara. Sebab itu ulama tak ada khilaf, sebab semuanya pakai hadis belaka, tengok hadis belaka. Tak ada satu mazhab pun tak tengok hadis, tak anggap penting hadis, tak ada lagu tu. Dia mesti tengok hadis. Jadi dalam keadaan hadis ada banyak setara ni, apa tak saya pakai. Ini antaranya. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrub asy-syams faqad adrakaha, wa man adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu' asy-syams wa rak'atan ba'dama tatlu' asy-syams faqad adrakahu." Bermaksud Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang asar sebelum matahari terbenam, sesungguhnya ia telah mendapatnya. Dan sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang fajar, yang sembahyang subuh sebelum matahari naik, dan satu rakaat lagi selepas matahari naik, dan satu rakaat lagi selepas matahari naik. Maknanya ni satu lagi dia selepas. Dia tak ada kata berhenti sekat tu ya. Bila naik matahari tu ada berhenti. Dia kata satu lagi selepas. Maknanya dia suruh terus lah tu. Sesungguhnya ia telah mendapatnya. Mendapatnya tu mendapat sebagai tunai. Bukan dapat semaya kira serakaat tu kira dapat dah, tak payah buat 2 rakaat dah, tidak lagu tu. Buktinya ni lah. Dia sebut satu rakaat lagi selepas naik matahari. Yang kedua, kita baca terjemahan ya. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang asar sebelum matahari terbenam dan 3 rakaat lagi selepas terbenam matahari, tidaklah sembahyang asar itu terlepas daripadanya. Dan sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang fajar sebelum matahari naik dan satu rakaat lagi selepas matahari naik, tidaklah sembahyang subuh itu terlepas daripadanya. Ni lagi terang. Dasar rakaat je sembahyang asar dalam waktu, 3 lagi itu di luar waktu. Di luar waktu tu dalam waktu maghrib lah.
Dia kira dah sembahyang. Dan apa? Kalau kita nak kira lebih banyak adik luar waktu tu. Tuhan kira tunai juga. Itu maksud dah. Tuhan kira tunai juga. Sembahyang subuh gitu juga. Yang ketiga, bermaksud Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang subuh sebelum matahari naik, kemudian naiklah matahari, dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya dengan mengerjakan satu rakaat lagi. Ni kata dia tak suruh berhenti, bahkan dia kata kena sempurnakan. Itu sebab semua ulama sepakat mengatakan tak boleh berhenti, kena sempurnakan tu sembahyang tu. Jangan berhenti tengah jalan. Dan kalau dia terus, dia dapat, walaupun dia hanya dapat satu rakaat. Satu rakaat tu kenapa hamba lah? Sebab kata tak adil lah. Bukan satu rakaat ni lengkap dengan dua sujud dia tu. Tak. Tapi zahirnya kan bila kata satu rakaat ni dapat kedua-dua lah sujud tu, baru satu rakaat kan. Tapi maksud sini tidak. Maksud sini tidak. Ini terai benar. Hadis-hadis inilah yang menjadi pegangan ulama. Ketiga-tiganya juga telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah lah yang tahunya maksud dia lagu mana. Dia juga yang meriwayatkan. Ia merupakan sebaik-baik penjelas bagi maksud hadis 545 di atas dan hadis-hadis lain seumpamanya. Jadi 3 hadis yang kita puisi ni, tiga ya, tak usah banyak. Kalau banyak lagi. Tiga dah banyak dah tu. Jadi sebagai penjelas maksud hadis yang kita duk baca. 545. Jadi sesiapa yang dah satu rakaat sebelum terbit matahari, berarti dia dah sembahyang tu. Dah lagu mana? Kena ambil kira 3 hadis yang tersebut tadi. Dah tunai orang panggil. Bukan maksudnya dah tu bukan berhenti sekat tu, tidak. Kena sambung lagi sampai habis. Tak boleh berhenti tengah jalan. Salah. Sembahyang ni bila kita mula, kita tak boleh putuskan mudah-mudah. Tak boleh putuskan mudah-mudah. Sehingga kalau apa-apa pun jangan putuskan. Jangan putuskan. Dan sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat asar sebelum terbenam matahari, berarti ia telah mendapat asar. Berarti ia telah mendapat asar. Lebih kurang tadi lah. Kata Hafiz Ibn Hajar, hadis Abu Hurairah di bawah bab man adraka raka'atan min al-'asr qabla al-ghurub. Sebelum ni nota sebelum ni, bukan nota ni, iaitu bab ke-99. Ni bab apa? Ini bab 110. Mana kena tengok nota sebelum ni. Bab orang yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang asar sebelum terbenam matahari. Dikemukakan oleh Bukhari melalui saluran riwayat Abi Salamah. Di bawah bab ini pula beliau kemukakan hadisnya melalui saluran riwayat Atha bin Yasar. Yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Abu Salamah. Abu Salamah mana? Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Anak Abdurrahman bin Auf, Pak Suhu tu, sahabat. Sini dia ambil daripada Abu Hurairah juga, tapi tidak melalui saluran itu. Inilah hak ulama kata Imam Bukhari beriltizam tidak ulang hadis dia. Tidak ulang tu betul-betul serupa. Kalau lafaz dia serupa, sanad dia tak serupa. Dia mesti ada kelainan. Waktu cara dia penat juga tu. Nak kerja tu iltizam nak jaga hak tu. Sebab apa? Kalau ambil hak tu lah kan mudah, benda sama juga, lepas tu sahih juga. Apa-apanya? Tidak. Dia tidak ulang. Kalau kita tengok sekali, tengok nampak serupa hadis dia, tengok molek, dia mesti ada tak serupa.
sama ada pada matan dia atau pada sanad dia. Cuba tengok sini, sanad dia tidak serupa, hadis yang sama. Sebabnya ialah di dalam hadis melalui saluran riwayat Abi Salamah, sembahyang asar disebutkan dahulu daripada sembahyang subuh. Berapa waktu Imam Bukhari ambil riwayat Abu Salamah? Sana dalam bab tadi, bab 99. Berapa sini dia tak ambil riwayat saluran tu? Hadis yang sama daripada Abu Hurairah juga. Sebab dalam riwayat tu dia mendahulukan sembahyang asar sebut daripada sembahyang subuh. Dalam riwayat hak ni sebut sembahyang subuh dulu, sebelum asar. Sembahyang subuh dulu sebelum asar. Jadi hak ni tajuk apa dia? Tajuk sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat subuh. Jadi sepatutnya kena utama subuh lah. Hak sebut subuh dulu lah. Tu dia. Lepas tu kita kata apa faedahnya benda macam tu? Kalau kita orang tidak seni, kita tak rapat. Orang seni juga yang rapat benda-benda halus lagu tu. Benda-benda halus lagu tu dia Imam Bukhari nampak tu cara. Sini yang moleknya kita letak ni. Lepas tu hak mana hak sebenarnya? Hak mana hak sebenarnya? Hak sebut subuh dulu ke hak sebut asar dulu? Kalau hak ni sebut subuh dulu, Imam Bukhari letak bawah bab subuh dah. Hak sebut asar dulu, dia letak bawah bab asar. Tapi kan orang yang sama. Kalau Nabi riwayat sekali lah, mana tentu kita kata Abu Hurairah telah terlupa salah satunya ni. Sebab dia riwayat Abu Hurairah. Hak mana hak sebenar? Kalau kita kata hak sebut subuh dulu, hak ni mana sebut subuh dulu, dia asar kemudian, bermakna hak sebelum pada ni dia terlupa lah tu. Atau sebaliknya, dia akan jadi gitulah. Ataupun kalau kita tak saya kata dia terlupa, kita akan kata itu tasarruf perawi lah. Hak dia dengar daripada Nabi betul-betul, andaikan hak dia dengar daripada Nabi tu hak ni sebut subuh dulu, hak sebut asar dulu tu berdasarkan dia apa supaya nak ayat benda sama, dia pun pindah, tukar, dia sendiri pindah. Bermakna orang panggil hak yang pertama tu riwayat bil lafzi, hak yang kedua riwayat bil makna. Itu beza dia. Satu. Yang keduanya, riwayat yang kedua hak tidak sebenar, hak Nabi tidak sebut, yang dia sendiri ubah sebab dia kira hak tu lah ya, sama je. Sebut dulu ke dia tak apa, sama je. Jadi hak yang kedua tu orang panggil dia melibatkan tasarruf perawi. Itu satu lagi istilah, tasarruf perawi, mana perbuatan perawi. Dua. Yang ketiga, kita boleh andaikan Abu Hurairah dengar beberapa kali. Kalau lagu tu maknanya dia tidak terlupa. Sekali tu dia dengar Nabi sebut subuh dulu, asar kemudian. Pada kali yang lain dia dengar Nabi sebut asar dulu, subuh kemudian. Boleh jadi. Kalau kita tak saya kata Abu Hurairah tu lupa, sebab dia ni kita kata dapat doa Nabi benar ni, dia sendiri poyak lepas tu dia tak terlupa, kira-kira dia tak terlupa lah. Hak mana molek kita hak tadi dalam banyak-banyak tadi, hak mana molek kita nak ambil? Hak yang ketiga kita kata dia tidak terlupa, dia dengar kedua-duanya daripada Nabi. Jadi hak ni kedua-duanya adalah riwayat bil lafzi, bukan salah satu daripadanya riwayat bil makna, tidak. Kedua-duanya riwayat bil lafzi. Lepas tu boleh jadi ke takut kita kata dok setengah-setengah orang ada juga di situ tak sih nak kerah macam ada dah mesti Nabi riwayat sekali. Yang kita duduk kerah sangat sebab apa tak sih terima Nabi sebut banyak kali? Sebab muka sembahyang ni kan Nabi duk ajar semua berat benar bab sembahyang ni, dia tekan benar. Takkan sekali ya riwayat semua hidup dia. Hak benar siapa dia rakyat banyak kali. Bila kita rakyat banyak kali, cuba kita sendiri rakyat satu cerita banyak kali, dia akan berubah. Dia akan berubah. Nabi pun dia tidak baca teks, dia baca teks begitu. Setiap kali dia nak sebut atau dia baca. Tidak, dia sebut gitu.
Bila dia sebut, orang Nabi sebut, kira jadi lah tu, betul lah. Nak rakyat tak apa dulu kemudian ni. Kedua-duanya memberi makna yang sama. Cuma seni Imam Bukhari itu mendorong dia letak, tu benda. Letak sebut subuh dulu sini di bawah bab subuh. Hak sebut asar dulu dia letak di bawah bab asar. Itu seni dia. Kalau nak kira mana-mana pun tak apa. Tapi dia nak menarik perhatian kita. Tentulah hak sesuai dengan bab subuh, kita sebut hadis hak sebut subuh dululah. Itu seni dia. Ikut mana-mana pun kedua-dua ni menunjukkan sembahyang subuh dan sembahyang asar adalah sembahyang yang penting, lebih istimewa daripada hak lain-lain, sebab dia sebut secara khusus. Nanti Imam Bukhari takut pula, dah sebut dua ni, dia takut khusus dengan hak ni pula. Dah bukan orang ingat hak lagu saat ni dapat serakaat, bermakna dia dapatlah sembahyang tu ni, khusus dengan hak dua ni, sebab dua ni banyak sebut. Sebab tu dia buat bab pula kemudian. Nak menghilangkan keliruan tu. Sesiapa yang sempat mendapat satu rakaat sembahyang, dia tidak ayat subuh. Hak tadi subuh, hak sebelum pada ni asar. Hak ni dia kata satu rakaat sembahyang, tak kira mana-mana pun. Tak kira lah sembahyang mana-mana pun. Misalnya sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, serupa juga hukumnya. Cuma apa-apa ya, banyak ada sebut dua tu, dia ada maksud lain. Kena cari maksud lain lah. Tapi dari segi hukumnya, sembahyang lain-lain pun begitu juga. Bukan sembahyang fardu saja, sembahyang sunat pun begitu juga. Sembahyang sunat pun begitu juga. Sunat waktu terikat dengan waktu lah. Ataupun sembahyang jemaah pun dia kira gitu juga. Kita dasarkan dengan iman, bermakna kita dapat lah. Dapat apa? Dapat jemaah lah. Dapat jemaah. Tapi kita dasar rakaat. Lepas tu kalau tak dasar rakaat, tak dapat ke jemaah tu. Jadi kalau kita tak ada sorok kok, bukan tak ada kan, kita dekat nak tu imam nak beri salat. Jadi kita tak usah duduk lah. Kalau ke mana? Dah tak dapat dah pahala jemaah. Dah ke mana? Sebab itulah ulama-ulama kata, dah rakaat itu bukan maksudnya rokok. Dah sebahagian saja. Dia kira dah. Buktinya kalau hak saat ni supaya beriman saja. Kan Nabi suruh ikutlah kita dah gapo dia dengan tu iman. Kita dah rokok lah lalu. Kita dah sujud. Jangan tunggu. Ni kalau kita kata dah rakaat, maknanya kalau orang hak dekat nak beri salat ketika tahiyat, dia tak akan ikut dah tu iman. Ikut aku dia. Ikut pun tak boleh juga. Jadi gapo makna dapat tu? Sebab itulah setengah ulama kata tadi, kalau dah takbir saja dapat. Sebabnya kalau alah ke hujung tu dah sebelum wisalah saja dapat dah. Dapat dah jemaah tu. Cumanya dapat. Ni dapat sikit, ni dapat banyak. Ada beza juga tu. Benda-benda ni kita tak tahu. Perbezaan ini apa akibatnya? Kesannya saya esok boleh tengok. Saya esok. Tuhan tak boleh lapuk kita lah ni. Saya esok mudah dengan tu iman sarakaat semua. Mana kalau bayar zuhur kena tambah 3. Hak ni dah sebelum boleh salat. Maknanya kena tambah 4 lah. Tuhan boleh lapuk kita tu. Hak orang hak dah sebelum boleh salat dengan dah sarakaat tu apa beza? Pahala. Tuhan boleh lapuk lah. Pada ketika itulah menyesal masing-masing. Dia besar tu kita tak nampak. Sebab tu ya, jadi penekanan supaya dah rakaat yang pertama dah qiyam yang pertama tu bersama imam lagi. Apa yang galakkan macam tu? Sebab dia besar lah tu. Cuma kita tak nampak. Kesan dia tu tak nampak. Baiklah, antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu, sembahyang dan selok-belok hukumnya telah pun digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan cukup terang.
Demikian juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Nabi tak ada tinggal sikit pun, kurang, dalam keadaan tak sempurna. Kalau nak ajar sembahyang. Sebab itu dia kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu sembahyanglah supaya mu tengok aku sembahyang. Kita kata kita tak tengok, sahabatlah hok tengok. Dia riwayat kepada kita, inilah ada hadis ni. Supaya tengok dah lah. Supaya kita tengok sendiri. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Dia kata khudhu anni manasikakum. Kamu ambillah daripadaku ibadat-ibadat kamu, cara ibadat-ibadat kamu. Semualah. Khususnya ibadat haji, ibadat puasa. Kita ambil daripada Nabi belaka ni. Yang kita kata start sini, sudah sini, kita kena buat gapo lagu mana, berapa hari nak puasa. Semua panduan daripada Nabi SAW. Tidak kata nak sebulan kan, ikut kita lah pilih mana-mana bulan. Tak boleh. Kena bulan Ramadan. Kalau puasa, wajib kita tu kena bulan Ramadan. Tak boleh. Lepas tu dia kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah dengan kamu nampak anak bulan. Kenapa begitu? Wa aftiru li ru'yati. Dan kamu berhenti puasa, habis puasa dengan nampak anak bulan juga. Bila nampak anak bulan tu, tak boleh puasa dah lah. Kena raya. Gitu. Jadi nak raya pun tengok anak bulan. Ya jadi ni orang tengok anak bulan tu Iman. Itulah hadis tu. Kan ada panduan tu. Siapa dia yang kata gini? Bukan orang nombor 2, orang nombor 3 sebab agama-agama lain. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun kemudian baru tulis kitab tu kurang begini-begini. Tak, Nabi sendiri. Lepas tu dengan ada sanak-sanak lagu ni. Mana ada dalam dunia ni? Tak ada sanak lagu ni. Agama lain. Ibadat dia sesosok ibadat. Kita boleh sebut sosok. Ibadat tu lengkap. Kemah. Molek dia. Dan panduan dia bagi tu tidak kata untuk kalangan terpelajar saja. Kalau belajar matematik, belajar ilmu bintang ke apa, ilmu falak ke apa, dia boleh kira lah. Kan kita tengok kalendar kan, bulan ni 30, bulan ni 29. Ada tahu mana? Dia kira dah lah tu. Dia kira dah. Jadi kalau terhenti atas kira gitu, semua orang ni pandang kira ke? Semua orang pandang ilmu falak ke? Tak. Tapi semua orang ada mata, boleh kelih. Dan anak bulan tu tidak pecah 10 hari. Tak. Budak pun boleh. Mungkin dia lebih cerah lagi mata dia. Asal nampak. Dia kata, tidak kata orang tua nampak. Tak. Orang berilmu nampak. Tak. Tak kira siapa-siapa pun. Budak pun dia nampak mata dia lebih cerah, lebih terang. Kena puasa. Mudah. Tak ada kata susah nak ibadat. Sebab tu dia letak atas tu tanda-tanda macam tu. Maghrib kan? Terbenam matahari. Tak nampak. Nampak. Semua boleh gelih. Nampak. Itu cara mudah, tidak membebankan. Jadi susah nak semaya pun. Susah. Tak ada lagi tu. Yang kedua, antara yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW tentang sembahyang ialah sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat subuh sebelum terbit matahari, dia juga hendaklah menyempurnakan sembahyangnya. Dan sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang asar sebelum terbenam matahari, dia hendaklah menyempurnakan sembahyangnya itu. Itu arahan daripada Nabi SAW. Kalau kita perhatikan hadis-hadis gabungan tadi, gabung semua. Dalam hadis sebelum pada ni, falyutim masalatahu, dia hendaklah menyempurnakan sembahyang dia. Mana tak sudah sekat tu, kena terus lagi sampai habis. Jelas dia sebut. Jelas dia sebut. Mana kalau kita dah rakaat tu tak sempurna lagi, kena sempurnakanlah sampai habis. Yang ketiga, sembahyang. Orang yang sempat mendapat hanya 1 rukuk dalam waktu sesuatu sembahyang, sedangkan yang lain-lain dikerjakannya sama ada di luar waktu. Di luar waktu ni macam sembahyang subuh. Bila terbit matahari itu, mana serakaat lagi, kita katakan serakaat lagi sembahyang di luar waktu. Di luar waktu subuh.
Bukan dalam waktu lain, tak ada waktu masa tu. Dia tak ada sembahyang fardu pas subuh tu. Di luar waktu. Sama ada di luar waktu atau di dalam waktu sembahyang berikutnya. Misalnya sembahyang asar. Bila dah rakaat, hak selebihnya tu dia sembahyang dalam waktu sembahyang lain. Waktu sembahyang maghrib. Sebab lepas terbenam matahari tu selalu maghrib. Sama kan. Ada pun subuh kan, dia senggang. Itu di luar waktu, bukan dalam waktu sembahyang lain. Di luar waktu. Dikira tunai bukan qada menurut Imam Bukhari dan jumhur ulama. Menurut Imam Bukhari dan jumhur ulama. Setengah-setengah orang ada kita dengar sumutan daripada orang yang tak berapa cerdik lah. Maaflah kita kena sabarlah menghadapi orang lagu ni kan. Dia kata apalah dia bawa mazhab baru ni pula. Mazhab sudah cukup, dapat mazhab tu tak habis-habis. Mazhab Syafi'i pun tak habis lagi ngaji. Dia royak Bukhari pula. Kalau kita baca kitab apa ni orang lain, dah sabarlah kita tak royak kan, kita baca mazhab Syafi'i. Royak Syafi'i, betul lah lagu tu. Ni kalau baca kitab Bukhari, bincang kitab Bukhari tak saya royak hak tua dia. Duk royak orang lain tidak kepelik ke tu. Nah. Hak tua dia, hak dua-dua dia sendiri. Lagu mana hak tua dia? Nak tahulah. Tak apalah tak saya pakar pun tak apa, bukan mesti ya. Tapi kalau orang nak pakar, ni apa bezanya dia daripada orang lain? Apa beza? Dia orang kuat tu, orang alim besar. Bukan main-main. Jadi dia berpendapat begitu. Setengah-setengah orang dia adalah tadi kata dia lah. Bahasa Syafi'i pun tak habis lagi. Jadi kita kenal orang kita ni biar sepik semua. Sampai ke bila lah tu? Bidan lain maju pak mana-mana. Bidan agama nak duduk takut lama. Takut sebelum merdeka. Ketika tu orang buta huruf, tak boleh nak baca, tak boleh royak banyak, tak ingat. Dia tak boleh tulis, tak boleh catat, tak ada. Zaman sekarang ni lagu lain. Sebab tu kita tengok bila kita buka lagu ni orang suka. Nampak luah Islam. Kan Islam ni luah. Apa nak nampak Islam ni luah lagu mana kalau duk royak hak tulah. Nak nampak Islam ni luah bila kita buka peluang. Aku nampak orang amal sangat ulama. Begitu. Menurut Imam Bukhari dan jumhur ulama. Jumhur ulama kata dah satu rukuk. Makna dah lah. Gitu, itu pendapat dia. Tapi ada lagi pendapat orang lain kata dah takbir pun dah. Itu makna satu rakaat dah. Kita tak boleh kata apa juga, biar terbuka lah. Terbuka. Jangan kita duduk pasal-pasal orang. Islam ni kata ni agama terbuka. Dia nak pakai luar, apa dia pakai? Nak pakai kain, pakailah. Nak pakai baju, baju jubah, pakailah. Nak pakai baju kurta, pakailah. Tak ada masalah. Baju kemeja, pak warna lah ke mana, ikutlah. Barulah ada warna-warni hidup ni. Dia nak pakai putih belaka. Sementara Nabi pakai putih. Nabi pun dia tidak pakai putih semua. Dia tidak pakai putih semua. Semua orang dia putih, putih. Tidak perlu lagu tu. Benda-benda ni, benda dia mengikut apa ni, kemajuan zaman. Kalau kita terbuka kita kan sedek, suka, nampak suka. Tak ada bahasa susah agama. Bahasa kita tertekan ke terhimpit, tak ada. Pakai lagu mana? Ini mudah kita nak kata. Kalau tidak lagu ni ikut orang kafir, jadi orang kafir lagi kita hukum. Man tashabbaha minhum fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. So siapa yang serupa dengan orang kafir, jadi orang kafir. Jadi maknanya kalau orang pakai orang kafir, jadi kafir lagi lah. Tak boleh lagu tu. Kalau orang tak pakai piah, kita hukum pasik lalu. Kita ambil mana hukum pasik? Tak kena lagu tu. Tak boleh buat mudah-mudah hukum ni. Kena peluang mudah. Yang ketiga, orang yang sedang bersembahyang tidak boleh berhenti sewenang-wenang
daripada meneruskan sembahyangnya tanpa ada sebab-sebab yang membatalkannya. Jangan berhenti. Terbenam atau naiknya matahari ketika ia sedang bersembahyang bukanlah sesuatu yang membatalkan sembahyang. Itu kena kata. Tapi ini mengikut jumhur ulama, termasuk Imam Bukhari. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah, tengah-tengah duduk sembahyang tu matahari naik, batal dia. Bagi dia lah. Kita kena tahulah, kita tak ikut dia tak apa. Tapi kena tahu. Kita sebelum pada ni ada tak kemah mana dia. Sebab bercanggah dengan hadis Nabi. Tapi dia ada cara dia, faham dia sendiri, biar dia lah. Oleh itu ia tidak boleh berhenti bersembahyang walaupun baru bertakbiratul ihram. Boleh. Kena teruslah. Ikutlah. Kalau dia Allahu Akbar tu matahari naik, tak payahlah. Nak mana? Tindakan yang sepatutnya diambil oleh orang seperti ini ialah meneruskan dan menyempurnakan sembahyangnya sampai habis. Itu kena buat gitulah. Yang keempat, walaupun sengaja bersembahyang pada waktu matahari hampir terbenam dan naik merupakan suatu kesalahan yang mendatangkan dosa. Tetapi jika seseorang dengan tidak disengajakan, seperti terlupa atau baru sedar dari tidurnya pada ketika itu, bersembahyang pada waktu itu, tidaklah dia berdosa. Malah sembahyangnya dikira Allah sebagai tunai dengan limpah kurnianya. Kalau kita sengaja pelewak-lewakkan sembahyang sampai ke masa tu, memang dosa. Dosa kecil ke besar? Besar. Tak boleh main. Tapi kalau tidak sengaja, ni rahmat Allah. Orang panggil rahmat Allah, limpah kurnia Allah kepada kita. Tuhan ni latif, latif, lembut. Lagu mana? Dia tak kira. Dia tahu dah kita di manusia ni lemah. Bila lemahnya ada, terlupa. Kadang-kadang kita terlupa, ada ke tidak? Tak ingat. Walaupun kita ambil berat sangat dah, tapi nyata muka manusia terlupa. Sifat manusia dah, tak boleh gitu. Ataupun mana baru sedar dari tidur, kita tidak sengaja. Tapi kalau tidur lewat sengaja, selalu suka-suka, tak ada apa-apa, lepas tu siapa bangun tu jadi lewat, itu apa ni, Nabi SAW ada kata, laisat tafrid fil naum, wa innamat tafrid fil yaqazah. Kesalahan tidak terletak pada tidur, tetapi kesalahan terletak pada berjaga sebelum tidur. Maknanya dia tidur lewat tu apa? Situ salah dia. Duk tengok cerita, nak perhabis ke cerita, nak perhabis ke cerita tak? Lewatlah tidur. Bila lewat tidur, bangun pun lewat. Sabit dengan hak jaga tadi, padahal boleh tidur. Tak tidur. Salah situ. Dia salah juga. Salah situ. Jadi tak sedar daripada tidur, boleh, tak dosa. Dia kira tidak dosa. Tapi kalau sengaja, memang berdosa. Tidak sengaja, tak berdosa. Bahkan Allah kira kalau kita sembahyang kau tak bilah, walaupun dah sikit pun dia kira sudah dapat dah tunai. Itu limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, untuk mendapat kepastian tentang makna sesuatu hadis, mestilah diperiksa segala turuk dan salurannya. Jadi kita nak faham satu hadis ni jangan so gitu je. Setengah-setengah orang dia pakai so tu kat birin lah dia. Tak boleh lagu tu. Dia kena tengok lagi hak lain. Tengok lagi hak lain. Baca saat ni dalam hadis dia kata sesiapa yang dah satu rakaat berarti dia dah lah. Dah tu maknanya pakai berhenti situ kah? Kan? Tak jelas tu. Dia kena cari hak jelas. Hak jelasnya
Hak kita bawa tu lah dalam nota tu. Nabi suruh sambung, sempurnakan, selesaikan sembahyang tu. Yang keenam, mana-mana pendapat yang tidak yang terang-terang bercanggah dengan sesuatu hadis yang sahih. Mana-mana pendapat yang terang-terang bercanggah dengan sesuatu hadis yang sahih, haruslah diketepikan. Tidak kira ia dikemukakan oleh sesiapa pun. Sikap seperti ini juga termasuk dalam tuntutan percaya kepada Rasul Allah, iman bir Rasul. Ni apa maksud kitanya? Kalau kena menggunakan kita, kalau kena menggunakan kita, boleh jadi sera juga. Ni orang Hanafi kan, dia kata kalau matahari tengah naik tu tak boleh sembahyang. Kalau sembahyang juga batal lah sembahyang. Jadi tak ada faedah lah. Susah juga tu kan pada pokok dia kan. Sebabnya nak tahu ni dah ke ni satu rakaat ni. Kalau dah satu rakaat pun naik, tak dah sepenuhnya, batal dah lah. Payah tu nak tahu tu berapa minit. Saya nak kelis macam matahari. Kalau lindung tak dapat juga. Nak pakai jet susah juga. Jadi susah. Dia kata lagu tu bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Jadi kita tak payah ikut lah. Tapi orang-orang yang ikut Hanafi, dia tak asuk dia pegang tu. Padahal hadis sahih berapa banyak. Hak suruh tu, walaupun tengah matahari duduk naik, walaupun sebahagiannya di luar daripada selepas waktu subuh, hadis suruh tu. Sepatutnya kita yang percaya kepada Rasulullah ni kena hormatlah orang lain juga. Orang lain royak ni kan banyak ni, kita pakai hak tu lah, tak usah lah duduk taksub dengan seorang imam gitu. Walaupun kita tidak menyalahkan imam tu, dia adalah cara dia. Tapi kita abang-abang ni hak je mengikut ni, apa yang jadi taksubnya? Tak boleh tinggal dia tu, tak boleh tinggal dia, padahal sudah bercanggah hadis. Lepas orang kata di mana ketahui bercanggah ke tidak bercanggah, dia nak menilai lagu mana? Dia percaya dah kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah takkan dia tak tahu hadis-hadis ni. Dia tahu dah lah tu. Dia tahu dah. Dia tahu dah lah hadis ni. Dalam masalahnya orang lain tu kita takkanlah tak boleh langsung peluang kepada orang lain. Dia saja kau pandangnya. Gitu lah. Itulah susah. Orang ni kalau dia agak lebih seseorang tu lebih sama. Tidak begitu, ada juga tempat kurang tu kan. Jadi kita tidak bermakna kalau kita tak sepakat lah. Kalau orang mazhab Hanafi lah, dia tak sepakat hak ni Imam Abu Hanifah, tidak jadi kurang iman dia. Bukan bermakna dia benci pada Imam Abu Hanifah dengan cara lagu tu. Setengah-setengah orang ni kalau tak ikut dia kata benci lah. Tak mesti gitu. Sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Hanafi sendiri pun besar-besar ramah dia tak sepakat ni Imam Abu Hanifah. Barulah ada cidiknya, nampaklah sikit cidik. Tapi hak ramai-ramai ni tak sih. Hak taksub lah, hak tidak taksub ni ada juga. Hak tidak taksub tu. Sepatutnya kita dalam agama ni hak nombor satu sekali kita ikut Rasulullah. Ya kita ikut Syafi'i sebab dia ikut Rasulullah lah. Sebab dia tolong rakyat, dia pandai. Orang pandai tolong rakyat kita tentang hak Rasulullah. Yang sebenar-benarnya kita ikut Rasulullah. Dia sendiri pun ikut Rasulullah. Orang ni ikut Hanafi sebab apa? Sebab ikut Rasulullah. Jadi kalau dah ada Rasulullah ni, orang lain royak ramai gitu, jumhur ulama kata boleh, tidak batal tengah naik matahari pun. Mana kita pakai tu lah. Apa tak boleh tinggal tu? Siapa dia yang ikat kita mesti? Kita orang Malaysia ni terikat dengan Syafi'i kok mana-mana? Tak ada dalam hadis. Tak ada. Ikat orang Turki misalnya dengan mazhab Hanafi, tak ada ikat. Tapi dia jadi sendiri, jadi gitu. Sebab apa manusia ni langsung ni lah. Dia tak kira dah. Kita dalam masalah mazhab ni biar nak sabar. Biar dah hitung untuk rugi kita. Jangan buat tak khabar. Kalau hak Nabi royak betul tak ada khilaf, tak apalah tu. Tak apalah lah. Peganglah ke mahkamah pun tak apa hak tu.
Tapi kalau berkhilaf lagu ni tak padan nak pegang. Terutamanya kalau bercanggah pula dengan hadis sahih berapa banyak ni. Kita nak tengok lagi hadis sahih. Berapa ramai ulama nak pakai. Tak boleh lagu tu. Tapi penyakit mazhab ni dia jadi gitu kadang-kadang. Cumanya dia kata orang suruh lagu tu, dia kata bukan semua orang yang boleh menilai. Betul lah, memanglah. Jadi orang tak boleh menilai tu, kita suruh dia ikut sajalah, senang. Memang kita pun kata lagu tu juga dah. Tapi biarlah ngaji. Kalau ngaji dia akan berubah lah tadi tu. Kalau tak ngaji, ya galai boleh ngaji tu gitu mau tu. Apa hal dia tak boleh ngaji? Nak always kena begitu. Memanglah kita pun tidak kata semua orang ni kena berijtihad. Siapa mampu berijtihad nak faham hadis sendiri. Yang ketujuh, orang yang mendapat sembahyang subuh atau asar sebagai tunai kerana sempat mendapat satu rakaat atau satu rukuk dalam waktu seperti tersebut di dalam hadis di atas, bagaimanapun tetap tidak akan mendapat kelebihan dan fadilat orang yang bersembahyang mengikut sunnah Nabi SAW. Atau kena ingatlah, dapat tunai kau dapat gapo lagu mana pun tidak sama kelebihan dia dengan hak buat seperti hak sunnah, hak Nabi sendiri ajar, hak Nabi sendiri duduk selalu buat. Tak sama. Jadi untuk dapat kelebihan banyak, kita kena jagalah. Janganlah jadi kebiasaan bangun pada masa tu, bersemayam pada masa tu. Nanti akan datang Imam Bukhari akan buat pula bab khusus, bab orang yang tunggu masa tu nak semayam, pisah tunggu masa tu. Tak boleh lagi, tak boleh. Tapi kalau tidak pisah kerana dia jenera, kerana dia tak ingat, tak apa. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Begitu. Kemudian kita pergi kepada bab seterusnya. Ada kan? Tak ada dengan ni. Sekat tu lah dulu. Tak ada. Mungkin boleh salah-salah kan? Bincang-bincang. Ada rasa-rasa ada ni ya. Sebenarnya dia kena dengan lima di atas. Itu memang adalah pendapat begitu. Terutamanya orang-orang Syafi'i, dia tekan benar tu. Yang sebenarnya, maksud dia sebenarnya, kita yakin apa yang kita baca. Yakin apa yang kita baca. Kita sebut molek. Kita sebut tu, kadang-kadang kan kita tak rasa ya baca gitu ya. Kita yakin itu saja. Ni puak-puak waswah ni dia jadi parok lagi. Dia nak suruh dengar telinga dia pakai lu hak tulis. Berat benar dia benar kena baca dah. Setara tidak hak tulis tu main dengan waswah je baca dengar habis terganggu. Kalau kita pergi luar negara tak ada contoh lagi. Pak kita dengan semaya bukan gini kata. Dalam mazhab Syafi'i ini dia wajib baca Fatihah kan? Wajib. Walaupun tu imam dia mengikut imam dah. Amin tu kan baca Fatihah. Baca Fatihah tu dah sebab kata saat ni nak suruh dengar tu kan. Masing-masing nak suruh dengar tu gagal bunyi. Kalau nak kira sebenarnya hak ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dulu dalam Muwatta Imam Malik gapo. Imam Malik tak setuju dia kata. Hak ni lah Nabi kata mali munazaul Quran. Dalam Muwatta Imam Malik ada sebut hadis tu. Dalam Bukhari dalam lain-lain pun ada belaka waktu tu. Apa aku dilawan membaca Al-Quran, Nabi kata. Dia berebut pula dengan aku. Sepatutnya dengarlah aku baca. Ni dah nak jaga mazhab asal ni kan. Dia kata tu imam kena tunggulah lama sikit. Biar makmum ni dah baca. Ada pula tu imam nak ikut makmum pula. Nak melera makmum. Makmum lah melera tu imam tu kena kira. Tapi dah kita biasa kan, kita berasa molek semacam. Memang amalan kita gitu. Memanglah ada dalam hadis pun dia suruh berhenti sebentar. Tapi berhenti sebentar ni tidak ayat berhenti sebentar supaya orang di belakang baca Fatihah. Tak ada lah tu. Sebab tu mengikut Imam Malik, dia kata kalau tu imam baca derah, kita tak ajar dalam belakang. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu.
la'allakum turhamun. Bila kamu dengar orang baca Quran, duduk dia dengar molek. Nak dengar molek lagu mana? Kita badi baca dengan dia. Nak. Itu lah benda. Jadi tu imam kena tunggu. Itulah. Tapi itu mazhab ada lah. Orang-orang lain tak kata lagu tu. Mazhab Imam Abu Hanifah lagilah pergi jauh lagi. Dia kata tak payah baca dah kalau tak imam baca. Semaya kau semaya derah kau. Kalau kita beri imam, dia yang baca, dia tanggung. Al-imamu dhamin. Imam itu penjamin. Dah jamin, kita tak percaya lagi ke dia. Dia kata seperti inilah. Orang nak pergi juru bicara, nak pergi, biasalah nak pergi kecek dengan orang besar, kecek dengan raja kan. Kita ada kumpulan kita, semua kau pakat kecek, kata dia. Cuma fikir dari segi logik. Dia main logik ya. Kan ada seorang, sebab tu kita latih tu imam, ada tu imam. Dia lah jadi juru bahasanya, juru ayat maksud kita. Orang tidak bising gitu dalam majlis yang beradab. Seorang juru ayat. Dia mewakili dah. Nabi kata Imam Mudhamin. Tu imam tu penjamin. Ada segi logik. Lepas tu kalau kita tak ada baca Fatihah, tu imam rokok dah. Bila kita nak baca Fatihah? Tidak gitu. Tak baca juga. Hasil tu kita pakai agam. Tidak pakai hadis tadi. Tu imam jamin dah kan? Boleh pula situ. Sebab tu kata kita tak biasa dengar orang lain. Kita tak pandang kan? Dia tak betul lah ke mana? Dia kena tengok lah setara mana tak betul dia tu. Kena tengok lah. Kalau tak betul sikit-sikit tak apa lagi. Kita di kadang-kadang orang kita di sementara kalau kita baca Quran sedap ke ada. Nak betul hak tu saja. Bukan hak tu saja kena betul dalam semaya ni. Banyak perkara lagi. Dari segi keikhlasannya, khusyuknya, kategorinya. Kalau nak kira hak betul ke, pergi setengah-setengah negeri. Syekhul hadis dia pun baca telur lagi. Mana-mana pesi lidah ke lah. Pak kita kata tak saya ikut dia pasal sedap kita lagi ngaji Quran dengan dia. Tak boleh lagu tu. Banyak sudut lagi kena tengok. Gitu. Ada setengah-setengah bangsa ni lidah dia lembut seperti kita. Mudah meniru, mudah. Setengah-setengah tu gerah lidah. Alim tak kira dah alim. Baca tak sedap mana. Kita jangan duduk banding dengan kita dari sudut tu saja. Dari sudut lain kata. Jadi nak dengar tadi sebenarnya maksud dia nak suruh kita yakin hak kita baca tu bismillahirrahmanirrahim, bis bukan vis. Gitu. Hak tu ya sebenarnya. Nama kan ada wow titik pula tadi kan. Bismillah. Bukan vis, bis. Mana jelas. Kita tahu hak kita baca tu gapo. Orang-orang luar kan hak ikut masalah lain tak ada masalah kita tengok tenang tak ada gaya punya sibuk. Mali unaza'ul Quran. Kenapa aku dilawan baca Quran? Berebut nak baca Quran dengan aku pulaknya, Nabi kata. Tak, misalnya pasal mufarakah ni. Kepada zaman sahabat itu sebab sahabat tu semayang lama makan dia tak tahan. Dia mufarakah lah. Boleh? Sama itu lainnya. Perkara-perkara selain daripada itu, apa lagi yang boleh kita, maknanya bukan orang tetapi maknanya dia makin semayang lama sangat kalau sama sahabat. Kita kan sama sahabat tu memang dia baca lama-lama semua lah. Macam kita ni makin lama kita tak lah selama tu kan. Ada yang menggunakan alasan begitu juga. Ada orang nak kerja, ada yang macam-macam lah lagi kan. Selain daripada perkara lama, tak juga ada perkara lain. Itu dia kita payah nak katakan terpulang kepada orang. Sebab orang tidak sama keadaan dia. Misalnya dia sakit ke dia tak tahan. Kalau lama tu dia akan ketemu. Ada orang berpenyakit. Dia tak boleh tahan. Boleh dalam keadaan tu. Ada orang dia mari semaya tu imam dia kira nak sedap baca dia je, dia kira dah sedap di belakang ni. Orang ni nebah dah. Kalau kita tunggu dia terlepas tu ataupun nyabar baik orang lah.
Bah tu boleh kira lagi lah. Kalau kapal terbang tak turun kan. Jadi keadaan macam tu dia bergantung kepada kita. Kita lebih tahu kita perlu ke tidak. Begitulah. Ini ada beberapa soalan ni. Minggu lepas sebenarnya ada. Apa kita tak jawab minggu lepas? Sibuk tak ada. Lazimnya di Malaysia diamalkan mazhab Syafi'i. Dalam bab tumakninah jika seseorang tidak mengetahui berkenaan mazhab Hanafi, yakni tumakninah tidak termasuk dalam rukun solat. Tetapi apa yang diketahui ialah tumakninah itu adalah rukun, yakni Syafi'i. Orang tersebut masih tidak tumakninah. Jadi bagaimana salahnya? Tak salah. Dia ikut siapa? Kalau dia ikut Syafi'i, kita turut model. Kita turut model. Kalau dia tahu, ni saya nak ikut ni, saya gaduh dia. Nak main tumakninah ni tak ada. Kenapa? Gaduh ni, kemana terbang ni tak lama ni. Dia panggil nama, dengar dia nama gitu kan. Kalau aku tak maknina, tak ada ni. Ketika tu dan kita tahu siapa dia, kata lagi tu boleh. Tidak rukun pun. Aku nak pakai hak tu sekali ni. Boleh. Syaratnya kena tahu. Tak tahu orang tak apa. Tak tahu siapa dia, mazhab kamu dia, imam ke dia, tak apa lagi. Asal keingat molek ada lagu tu, imam yang besar, muktabar, cukup. Cuma jangan buat gini, sudahlah. Yang kata tak boleh aja. Nyada lah tu, kata boleh. Tak boleh lagi. Sekala ada khilaf, mesti ada ni dah. Tak boleh, lagu tu tak boleh. Dia kena pasti. Pasti. Kita agak-agak skalanya ada khilaf. Hak ni ada lah tu khilaf. Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Kalau kita tahu siapa dia, apa dalil dia, molek benar lah tu. Comel benar. Kalau tahu lagu tu. Tahu lagi. Comel lah tu. Kalau tahu lagu tu. Tapi kalau kita ikut dengan cara satu mazhab, kita kena ikut cara dia, molek lah. Kita tak tahu cara lain. Kita tahu dah kalau kita buat gini, bagi hak kita ikut ni batal. Gitu. Batal. Sebab itu penting kita tahu, belajar. Bila tahu tak apa. Sebabnya kita tahu hak ni, dia kata tumakninah dia rukun ke apa, kita tak tahu dalil dia. Tak mampu pun kita nak tahu. Hak ni yang kata iman juga, kita tak tahu juga dalil dia. Supa je ikut mana-mana pun. Kepada orang awam ni supa je. Dia bukan tahu hak ni kuat ke tidak kuat. Asalkan mazhab tu sah, diakui oleh ulama, sudah. Ini masalah peribadi. Peribadi kita lebih tahu. Jangan duk beragah, sudahlah. Setengah orang dia beragah. Aku ke mana-mana mazhab Syafi'i macam tak selepas. Jangan. Sampai masa susah kita. Ada orang nak berkerah lagu tu, aku pergi Mekah Syafi'i tulis kebab kan. Pergi tawah dah. Setuh gak penat situ je, bukan dekat-dekat nak ambil sembahyang jauh. Baru tahu. Situ baru tahu. Tak gerak akan tukar mazhab juga situ. Sekurang-kurangnya situ akan tukar. Dia setengah tu je sebenarnya. Tak perlu susu. Dia orang hebat-hebat berlaku. Orang yang kita muliakan berlaku. Imam-imam ahli sunnah berlaku. Lepas tu kita kena duduk situ ya. Apakah fadilat menjadi imam solat? Fadilat besar lah, jadi ketua kan. Fadilat besar lah. Tapi imam ni pun tak boleh apa ni, ngada-ngada kita menunjuk-nunjuk diri, tak usah lah. Kalau kita memang layak, memang sesuai, memang lebih baik dari banyak sudut, orang lain pun kena utamakan dia lah. Dia sendiri pun gitulah.
tak usah berebut gitu. Walaupun lebih pun tak usah berebut sampai jadi fitnah, tak payahlah. Tapi memang ada kelebihan lah. Kelebihan pun banyak perkara dia jadi driver ni kan, dia duduk depan ni, dia menanggung banyak perkara juga. Gitulah. Pahala pun lebih besar, dosa pun yalah juga. Jadi kita kena tahu lah. Seterusnya ada minggu lepas ni, dia kata dalam ilmu kaunseling ada menyebutkan bahawa tidak digalakkan menyebut jangan dalam larangan. Contohnya jangan bising, tapi mesti menggunakan perkataan yang positif seperti sila senyap dan sebagainya. Sedangkan penggunaan jangan ini digunakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya jangan mendekati zina dan jangan marah. Kau kena tukar perkataan jangan kepada dilarang. Apakah komen Ustaz? Dah kalau Allah SWT guna, Nabi guna, boleh lah tu. Cumanya dari segi adab, beradab dengan orang sama setara. Kalau Allah kata jangan, dia tu siapa? Nabi tu kata jangan, dia tu siapa? Takkanlah ayah kita nak kata silakanlah anak makan. Takkanlah kutu. Silakanlah anak minta tolonglah jangan pergi. Takkanlah kutu kecek. Ayah akan kata jangan selalu. Dia kan orang besar, kuasa dia tu. Kalau dia nak larang tu setara mana? Tapi kalau dia tu lebih kurang setara dengan kita, termasuk dalam kita kena beradab, itu termasuk dalam beradab. Tak apa kita kata silakan, minta please ataupun dan sebagainya, boleh, tak salah. Tapi bukan sama-sama. Bukan perlu tukar, tak perlu tukar. Kalau daripada Allah dan Rasul, itu memang selayaknya dia kata jangan, dia kata buat selalu. Supaya ayah kita lah kan? Tak ada kan jenis-jenis lagu tu minta tolong, silakan. Kita kata anak kita silakan makan. No. Itu jadi lagu lain pula, dia perasan je warna ni nak. Jadi gitulah hak ni tak ada apa. Hak guna tu betul dah. Jadi cikgu dengan anak murid pun janganlah. Tak payahlah minta maaf, minta tolonglah, janganlah geger, tak perlu lagu tu. Assalamualaikum Ustaz, mengenai cerita-cerita dalam Isra', contohnya cerita Masyitah dan lain-lain lagi, adakah ada dalil yang sahih? Yang kedua, adakah ada dalil semasa tu imam baca khutbah tabung duit sedang berjalan untuk kutip derma? Adakah lara jemaat itu kerana tidak tumpu kepada khutbah oleh tu imam itu? Ni siapa dia tu, dia ada ke tidak? Tahu minggu lepas tak ada nak jawab. Jadi hak ni, hak Masyitah ke apa cerita tu memang ada sahih, tapi ada juga setengah-setengah ulama pertikaikannya. Tapi kita bolehlah untuk targhib dan tarhib. Bahkan ulama Imam Zahabi pun mengatakan sahih, dia terima hadis itu. Kita boleh terima lah. Inilah cerita Masyitah tu Fir'aun, Ali Fir'aun ke apa tu, kayak dia kata Tuhan dia Allah tu. Jadi Fir'aun pun nak lepas dalam kawah ke panah, lepas sorang anak dia lepas. Lepas tu hak sorang tu akhir sekali tu duduk dengan ibu susu dia. Anak tu jadi ibu susu teragak-agak. Masyitah tu mati dah dalam tu. Berapa anak dia tu. Jadi hak tu tak boleh pergi. Tak sampai hati nak itu. Anak tu kecek. Anak tu budak dalam apa ni dah kapal tu kecek, mana capak kalau diri tak apa. Gitu. Itu cerita tu sahih. Dalam hadis ada sebut 4 orang kan boleh kecek pada masa budak. Nabi Isa dekat Sahibu Juraij, dia panggil cerita Juraij tu, orang fitnah dia berzina. Budak kecil juga kecek. Yang ketiganya cerita Masyitah ni, anak dia. Dan yang keempatnya hak tu cerita Nabi Yusuf tu kan, bila dituduh kata dia melakukan perbuatan sumbang dengan Zulaikha tu, hak duduk dalam air tu kecek. Jadi hak tu boleh terima, hak tu sahih.
Walaupun ada setengah-setengah ulama pertikaikan, tak apalah, itu biasalah benda macam tu. Tapi sekadar tu sudah boleh pakai, boleh terima dah. Wallahu a'lam. Lepas tu dia pun macam tawangi tu pun setengah je. tu lebih-lebih dah lah. Lebih-lebih dah lah. Sekadar tu je ceritanya. Sekadar tu je. Hak wangi, hak Nabi bau wangi adalah hadis yang sama lah. Dia bau wangi, bukan kubur, dia bau wangi dalam perjalanan Isra. Dia tanya Jibril, bukan di kubur dia, tak ada lah gitu. Dia bau wangi ni bukan apa. Nabi royak lah. Apa dia Jibril royak lah. Hak tu lah yang dikatakan sahih itu. Tapi kita sudah sebut dah saat ni, ada juga setengah-setengah ulama dia pertikaikan sebab Atha bin Asad itu ni dia riwayatkan hadis ni selepas dia bercelaru, fikir apa. Tak apalah waktu tu. Tapi ada yang terima. Begitulah. Yang keduanya hak saat ni tu dalam tabung tu, bubur pitih tu. Hak ginilah hak senangnya, hak semoleknya, tak usah buat lagu tu lah. Molek kan ada tung dengan ada tung. Sampai puisi dia. Ni macam memaksa pula. Orang nanti gelik. Tak boleh kata kedekut pula dah. Jadi nak pergi tu mesti kena ingat pitih lah. Kena bawa lah. Jadi hak moleknya tak usah lah. Takut mengalih perhatian kita kepada khutbah itu. Takut termasuk dalam lara tu. Sebab Nabi SAW kata dah, kalau seseorang dia kata kepada orang sebelah dia, uskut dia, dia kata hak tu faqat lara dah setengah. Jadi takut ni pun termasuk kalau tu juga molek tu sebab lagu tu lah. Dia sebab hak dia ketika khutbah, sebab khutbah ni dia berkait dia ketak benar, dia nak suruh tu ngamal dia khutbah tu. Fastami'u lahu, dalam mengikut asbab nuzul dia je, cerita khutbah tu. Bila orang baca Quran adalah khutbah, kena diam dan dengar molek. Nak dengar molek lah ke mana? Dengar molek ni tak ada ganggu lah. Misal ulama-ulama kata kalau orang tu main tikar, dia cabut tikar ke, dia tarik dia, tu pun lara juga. Jadi siapa benda-benda halu gitu, tujuannya nak suruh dengar molek lah. Sebab tu dalam Quran dia tidak kata fasma'u, fastami'u. Fastami'u tu mana dengar molek. Kalau fasma'u dengar lah lain, fastami'u dengar molek. Jadi hak molek tak sah lah. Tak sah. Ada pun kalau dalam majlis macam kita ni, kita bukan khutbah, ni lain waktu kan. Kalau ada buat lagu tu terpulat tu boleh jadi apa ni, tuan dia tu fikir apa ni, pengaruh dia lah, pengurusi lah kita kata, pengurusi fikir kalau nak latih lewat ni pakai balik pula, boleh jadi dia fikir gitu. Ini tidak termasuk dalam khutbah. Maksud sini khutbah jemaah tu. Khutbah jemaah tu dia penting lah. Itulah Rumah tadi tu, pasti biasa orang hari main solat tanya mak tak kita ni, kalau tengok tu pun dia nak Allah salah gitu tu je. Nak salah kan. Iyalah. Kita lakukan buat ataupun kita bakal awak dok ke masa-masa tu. Ni ginilah, salah lah dulu. Aku dia serati pula kan, orang dia kata sombong ke apa. Hak tu kena jaga lagi. Tapi orang tu dia kena ngaji tu, barulah selesai masalah. Dia ngaji selesai lah. Tak ngaji jadi lagu tu kita boleh baca selalu lah. Kalau orang buat lagu tu tak ngaji, jadi kita kena melewat lah. Gitu lah. Bagi soal semaya email ni, saya email tadi, saya pernah tengok ni email saya pada kak, jadi dua orang. Email agak lebih masuk ke itu ke email robot tu, pada itu robot lepas itu sudah email saya ditambah lagi. Pada itu tak ditambah kan? Macam mana? Dia dah rokok. Dia rokok. Tak payah tambah. Dia baca Fatihah lah. Saya tanya dia, apa kamu? Dia kata sebab dia tak boleh baca Fatihah. Tak. Ada kan? Sih tak salah kalau saya tak dapat apa. Mungkinlah. Saya tak ingat sekarang ni khilaf tu. Mungkinlah ada khilaf. Tetapi hak pendapat orang kebanyakannya tidak gitu, salah lah. Salah. Tak perlu tambah dah kalau gitu. Moga kira dah. Kesan ni hadis ni, berdasarkan hadis ni kira dah apa yang tambah pula. Dia percaya dengan hadis itulah. Tak tahulah takut ada khilaf-khilaf yang pelik. Tapi
hadis tak dikuat, cukup kuat dah. Berdasarkan hadis tu kira dapat dah lah. Apa nak tambah lagi? Kalau dia terlena, dia sambung. Macam mana terlena dalam? Jadi makmum dia terlena. Dalam semaya? Kalau semaya. Tak apa. Dalam semaya terlena tak apa. Kalau mazhab Hanafi dekor pun tak apa lagi. Bahkan kalau di luar semaya, kalau seseorang tu tidur dalam hayat, dalam keadaan semaya, dia tidur bila rokok, tak batal semaya. Tak batal semaya kalau di luar semaya, dalam rupa orang semaya. Sampai setara tu. Mana kalau dalam semaya memang tak batal, tak batal. Mazhab lain pun gitu juga. Gitu juga semaya. Ni apa hukum kerja jaga ketika solat Jumaat? Adakah dikira kategori darurat kalau ia tak pergi solat Jumaat, solat Jumaat kerana menjaga ketenteraman awal, menjaga elektrik untuk tidak menjadi masalah agar ketika Jumaat berjalan lancar? Kalau gak tinggal pos, pencuri masuk, elektrik mati, mungkin akan ada masalah sound di masjid dan sebagainya. Di masjid lagu mana? Gini, awak moleknya jangan tinggal, tapi masing-masing awak berkenaan tu duduk di tempat dekat. Kalau dia jaga elektrik, duduk dekat elektrik tu. Kalau ada masalah, dia boleh jalan sikit, dia buka. Kalau jetak lagi dia jetak gapa dia, pius ke gapa, dia boleh lah, sikit-sikit lah, boleh lah. Dia duduk situ. Jangan duduk jauh. Satu penyelesaian. Yang kedua, gak perempuan. Gak perempuan hak tak ada terlibat dengan wajib semaya. Hak tak ada terlibat dengan wajib semaya, dia boleh. Orang curi takut juga, main ada pistol sengin kan. Orang puan pun jadi dia lah. Situlah ketika nak guna je. Itu penyelesaian. Namun nak kata kecuali kalau dalam keadaan darurat sangat, bahaya sangat, itu lain lah. Tapi dalam keadaan darurat ni faham sendirilah benda setara mana. Kalau tidak sampai ke peringkat tu tak boleh. Mana-mana wajib semaya tu dia kena jagalah semaya Jumaat. Cuma cara nak mengatasi masalah tadi, dia duduk dekat-dekat tu. Duduk dekat tu. Yang kedua, dengan adakan gad jaga wanita, perempuan, selesai masalah. Dia nak berjalan lagi tempat parking ke apa pun boleh. Dia tidak wajib jemaah atas dia. Gitulah. Allah.